mesin rumput aku yang lama, yang pakai bateri punya. Enjin dia memang tahan guys, kau tengok. Tapi aku order mesin rumput yang baru jenis yang sama. Sebab apa? Aku suka yang jenis macam ni, dia memang tahan dia punya enjin. Cuma kenapa aku repeat order? Sebab dia punya mata semua dah karat dah. Dia punya mata dan depan ni dia ada loose sikit je. Itu je. Enjin semua okey, nampak? Bateri pun okey lagi. So, aku repeat order. Aku ambil yang satu set bateri. Sebab bateri dia ni aku nak pakai lagi masih okey, masih elok, nampak tak? Ini yang baru, yang ni yang lama. Aku masukkan bateri yang lama ni. Mantap guys, senang, ergonomik. Kalau perempuan nak pakai pun boleh sebab dia jenis ringan punya. Memang mantap. Bateri dia jenis macam ni, 998 VF. Bila korang beli, korang akan dapat dengan dia punya mata ni 5 mata plastik. 1, 2, 3, 4, 5 mata bulat ni untuk potong dahan kayu. Mata besi ni untuk rumput-rumput kasar. Korang akan dapat dia punya lengki untuk pasang ni, untuk ketatkan. Plug untuk charge bateri dia. Cucuk je kat sini. Dia punya warranty card. Semua ni korang akan dapat dengan harga yang sangat-sangat murah tau. Yang best yang ni dia boleh adjust ikut ketinggian korang, dan sudut ni pun korang boleh adjust macam ni. Ini mata plastik kau tengok mata plastik. Aku nak try potong rumput yang kasar ni. Nampak? Memang steady guys, memang steady. So kalau korang nak beli kan, jadi memang padu lah. Mata plastik pun dah boleh potong, apatah lagi mata besi tadi. So kalau korang nak full set, korang dapat macam aku sebut tadi dekat beg kuning dekat bawah tu. Yang ni memang mantap guys. Beli yang macam ni sebiji tau.